Hai, berjumpa lagi dalam Petua Orang Dulu-Dulu bersama Cik Salma. Hari ini Cik Salma nak ajar buat masker dengan menggunakan 3 bahan sahaja, iaitu masker timun. Masker timun ni memang boleh cerah kulit kita dan juga menghaluskan kulit. Jadi jomlah kita buat menggunakan 3 bahan ini, senang je. Langkah pertama, kita parutkan dulu timun tersebut dan ambil air dia. Kita parutkan timun tu, tapi timun kali ni Kina pakai timun Jepun. Inilah dia hasil yang kita parut tadi. Dan kita ambil airnya. Kita masukkan ke dalam penapis dan kita ambil air timun tadi. Lepas tu, kita masukkan tepung beras. Kita dah suka dah tepung beras tu, haluslah dalam 2 atau 3 sudu. Untuk mekatkan lagi masker timun kita ini. Kita kacau. Langkah seterusnya, kita masukkan aloe vera gel. Aloe vera gel ini akan buatkan kulit kita glowing. Kita kacau-kacau dan bahan yang terakhir yang ada ini ampas yang telah kita perah tadi. Kita ambil 2 sudu, masukkan ke dalam masker muka. Masker ini nak gunakan setiap malam pun tak apa. Dalam sehari pakai 2-3 kali pun tak apa. Sebab masker ni memanglah bagus kerana ia akan mencerahkan dan mengglowingkan kulit kita. Ada masker lain harus gunakan seminggu sekali saja. Tetapi masker timun ni kalau kita gunakan hari-hari memang cantik kulitnya. Memang awet muda. Selepas dah masuk aloe vera gel tu, masukkan pula hampas timun tadi yang kita parut dalam 2 sudu macam tu. Kerana apa? Kerana kita nak ada sedikit isi timun tu berada di kulit muka kita. Wah, dah siap nampaknya. Bolehlah kakak, adik pakai masker ni. Untuk lelaki pun boleh, untuk perempuan pun boleh. Jadi kita jumpa di petua yang lain bersama Cik Salma. Assalamualaikum.